Hello guys, pada video kali ini aku akan reviewkan satu spotlight solar ini yang mempunyai RGB light. Kelebihannya lagi, dia jimat elektrik. Korang perlu cas dia dengan menggunakan cahaya matahari saja. Jom kita unboxing kotak ini dan juga kita tengok fungsi yang ada di dalam lampu RGB solar ini. Alright guys, untuk sedikit info, lampu solar RGB ini dia adalah waterproof dan juga dilindungi daripada kilat dan korang akan dapat user manual. Selain itu korang akan dapat tapak dia. Tapak ini korang boleh cucuk di atas tanah. Okey, dan kemudian ini adalah lampu solar RGB light. Jom kita buka tengok. Okey, ini untuk di bahagian gelas plate dia amat rata dan juga sekata. Wow, cantik kan? Dia punya glass plate ini. Dan kemudian ini adalah di bahagian belakang. Untuk bahagian ini korang boleh adjust sama ada naik ke atas seperti ini. Okey, untuk di bahagian lampu ini korang boleh adjust sama ada naik atas ataupun turun. Okey, dekat tapak ni korang perlu masuk saja di bahagian ini dan kemudian korang boleh cucuk saja di mana-mana tempat yang di tanah. Okey, dekat sini adalah bahagian button on dia. Untuk pertama kali korang akan buka bahagian button ni, korang akan on kecerahan lampu ini. Jom kita lihat. Lampu RGB light ini dia mempunyai sebanyak 7 warna. Ketahanan untuk bateri lampu solar ini sebanyak 5000 jam dan juga untuk ketahanan lampu ini dia boleh pergi 6 hingga 12 jam. Menarik tu guys. Okey, kepada korang yang ingin mendapatkan produk ni, korang boleh saja klik dekat link yang berada di dalam video ini.